بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم أما بعد. Yang dikatakan hubbu Nabi SAW. Wallahu a'lam. Sikit kita masuk dalam furu' masail. Dah tak habis lagi sujud sahwi. Di mana ni kita dengar bagaimana Syekh Daud Patani menyatakan dalam kitab dia, Su'ila radhiyallahu daripada seorang menceraikan antara sujud sahwi dengan salam, pecek dua tu, dengan zaman, dengan masa yang panjang, adakah memberi mudarat atau tiada? Jadi bila kata kita faham sujud sahwi ni, dia berlaku bila? Berlaku ketika kita ni tahiyat akhir sudah dah baca bacaan dalam tahiyat akhir sampai kepada fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu kita nak kapur dengan doa-doa yang didatangkan oleh Nabi SAW, suruh kita baca di belakang tu, elok daripada fitnah dunia, fitnah mati, dan fitnah kubur, dan fitnah dajjal. Lepas tu kita beri salam. Itu asalnya. Tapi bila mana kita ada buat perkara-perkara yang meninggalkan sunat abad, kemudiannya kita tinggalkan fardu-fardu, terlupa dalam sembahyang kita, maka selepas daripada bacaan fil alamin innaka hamidum majid, maka kita sujud ketika itu. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Lepas tu kita selalu dah beri salam. Sujud lagi? Tak sujud lah. Kerana kita selalu dah baca lepas daripada fil alamin innaka hamidum majid, assalam, kita selalu beri salam, padahal kita terlupa tadi. Surat abad pun kita terlupa, padu-padu dalam sembahyang kita pun, rukun-rukun kadang-kadang kita terlupa. Maka kita berhajatlah disunatkan supaya kita sujud sahwi. Ni dah, kita selalu dah Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau singkat masa tak apa, masuk semula, niat masuk dalam sembahyang, sujud. Lepas tu beri salam kali yang kedua. Itu tak apa. Ni masalah yang dia tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak kecek lagi. Kalau kecek dah dia putus, tak boleh dah. Maka dia duduk dia. Tu dia. Mau teringat patutnya kena sujud. Lepas tu dia nak sujud, boleh ke tak? Maka dia jawab dengan bahawasanya tiada beri mudarat diceraikan antara sujud sahwi dengan salam saat ni jika panjang masanya sekali pau. Panjang. Mana kata dia tak ada kecek atas wajah lafaz ajami. Wirid-wirid ni tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Sebab wirid-wirid ni datang daripada mahsurat, iaitu datang daripada ajaran Nabi SAW. Dan bacaan-bacaan itu pula daripada lafaz yang Arab. Maka kita baca-baca tak ada apa. Tapi orang ni lama masa, panjang masa dia sekalipun, ataupun dia duduk saja. Seperti orang-orang yang tak ada belajar, lepas pada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 2 salam siap dah. Orang lain pakai wirid, pakai baca wirid-wirid maksurat datang daripada Nabi. Tapi dia ni tak ada tahu, maka dia duduk dia. Nak sampai pada kalau Tok Imam lah, sampai Tok Imam berdoa, ataupun dia ni duduk dia penat letih. Lepas habis salam, tadi letih dah buat kerja, jual di nak tu, letih. Duduk tak ada buat apa? Tak ada baca apa. Kemudiannya baru teringat kata kena sujud sahwi. Tak apa, sujud lalu. Tak ada masalah. Gitu.
Habis itu dia kata fatwa Ramli Kabir. Su'ila radhiyallahu daripada seorang sujud. Sujud ia padahalnya ia lupa, padahal imam lagi berdiri, duduk kunut, duk baca kunut lagi. Bahasa sini kata duduk. Kalau orang tak pandai bahasa tani, dia kata imam duduk kunut, duduk apa kunutnya? Kunut berdiri. Nah, duduk ni bahasa tani, bahasa petani kita duduk ni tengah duk baca kunut. Dia ni terlupa, dia pergi sujud berat. Dan jahil ia akan wajib ia kembali. Tak sampai kepada had sujud, dia turun, baru goyak kata turun. Tapi dia tak sampai pada had sujud lagi, maka dia wajiblah kembali semula bersama dengan tok imam berdiri. Bagi mengikut imamnya, maka duduk pada antara dua sujud. Dia ni duduk sujud, dia duk amat kata tok imam sujud atas. Dia terlupa kata sembahyang subuh ni weh. Maka dia duduk antara dua sujud. Makmum ni dia duduk antara dua sujud, menanti akan imamnya. Tok imam, mana kata tok imam ni baca kunut tak apalah. Dia duduk nanti tok imam, mana kata tunggu tok imam nak turun sujud lah ni. Yang kali keduanya, yang kedua, mana kata dia sujud siap dah. Bila sujud siap dah, dia tak khabar kata tok imam baca kunut. Lepas tu dia duduk antara dua sujud. Khabarlah tok imam duduk depan, tok imam duduk berdiri lagi. Maka dia nanti situlah supaya tok imam sujud, duduk antara sujud. Sujud yang kedua, dia boleh turun sujud yang kali kedua turun tok imam lah. Walaupun dia dahulu dengan tok imam sujud yang pertama, maka sujud ia akan kali kedua pula. Makna kata dia duduk nanti, duk gamak kata tok imam nak turun sujud. Lepas tu dia mari. Contoh kata Ghalid dalam bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca dengan betul, dengan semua. Lepas tu duduk antara dua sujud, Rabbighfirli sampai habis. Sujud pula kedua. Dia tak perhati tok imam ni tengah duduk berdiri cokoh lagi. Padahal imamnya lagi kunut, maka adakah sah semayangnya atau tiada? Makna kata dua kali sujud dia buat dah. Dengan dia tak khabar, tok imam duk cokoh, duk berdiri baca kunut lagi. Maka dia ni dah terlajak ke depan. Dua kali sujud ni dua rukun yang panjang. Maka adakah batal semayangnya? Maka dia jawab dengan bahawasanya jika ia datangkan dengan sujud yang lain, ini sujud yang kedua, dahulu daripada panjang pasal perceraian ni panjang, kemudian daripada salam dia, maka semayangnya itu tak sah, dia kata. Kalau perceraian panjang, maka dia ni datangkan sujud kali yang kedua sebelum daripada panjang pasal. Yang ni sebelum panjang masa ni tak lagi. Sebelum ni mana kata sebelum. Dahulu dalam fiqh bahasa Jawi iaitu sebelum daripada panjang masa. Kemudian daripada salam, selepas pada salam, maka dia duduk situ sebentar lah, makna kata masa sebentar, semayang dia sah. Dan jika tiada, makna kata panjang masa, maka semayangnya batal, tak sah semayang dia. Fatwa Ramli Kabir. Kenapa? Dia dua rukun yang panjang mendahului tok imam, kemudiannya dia wisalam dulu. Habis batal semayang dia. Su'ila radhiyallahu daripada sujud sahwi, adakah wajib niat? Kita ni semayang, kena niat belaka. Semua amalan kulu amrin zibalin. Dia kata apa? Semua amalan dia kena ada niat. Niat perlu ada pada setiap perbuatan dalam semayang. Kita nak takbir, kita kena ada niat. Aku takbir semayang ni. Baca Fatihah kena ada niat. Nak rukuk kena ada niat. Nak rukuk tu jangan kita terrukuk. Bila maka kena patah kelik semula. Maka kita kena ada berserta dengan hati kita kosot nak buat sesuatu perpindahan daripada segala rukun-rukun fi'li tadi. Kita kena ada niat. Buat sesuatu tu berserta dengan niat. Atau tiada dalam masalah sujud sahwi ni tak ada kena niat, sujud lalu dah tak ada kena niat. Maka jika dikatakan wajib niat, maka adakah wajib
sertanya dengan takbir. Kalau kata niat, maka kena dah dengan takbir barulah jadi. Kalau tak ada takbir, tak boleh lah. Supaya kita semayat, kita sujud syukur. Sujud syukur ni supaya orang main bola baru ni mari mana-mana. Kalau kata lepas baru ni Morocco mana Morocco pun sujud. Satu grup buat ya sujud boleh. Kalau sujud saja sujud, tak ada takbir. Allahu Akbar sujud. Orang panggil sujud syukur, dia kena takbir dulu. Tak ada takbir tak jadi. Dia kena takbir dulu. Allahu Akbar. Sujud saja tak jadi. Tak jadi sujud syukur. Mungkin nonggeng. Tungging orang panggil. Lepas tu seperti takbiratul ihram. Kalau kena takbir, kena suka dengan takbiratul ihram lah. Takbir dulu barulah kita sujud sahwi. Atau memada dengan kosong, dengan hati kita datang hadir, kata aku nak sujud je. Apa hukumnya dan apa farak, apa bezanya sujud tilawah. Sujud tilawah ni bila? Ada 15 tempat dalam Quran sujud tilawah. Sujud kerana bacaan yang tertentu, yang mana kita sampai situ Allah Ta'ala suruh kita sujud. Dalam surah Sajadah, bila sampai surah Sajadah baca kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang kafir tak sujud, tapi orang Islam, orang mukmin sujud. Maka kita pun sujud. Sujud tilawah wajib niat. Atau tiada sini, maka dia jawab dengan bahawasanya wajib niat pada sujud sahwi dan sujud tilawah. Mula malam ni kena faham. Bila pokya kita baca surah Sajadah, kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang kafir tak sujud, tapi kita orang Islam sujud. Nak sujud tu kena ada niat. Aku nak sujud tilawah ni, bukan sujud. Tak ada niat, batal sembahyang. Dan iaitu qasad kerana tiada takbiratul ihram, tak ada apa dia kata, tapi nak kena ada niat dalam hati sujud. Niat nak sujud. Habis itu hingga diwajibkan muqaranah. Kalaulah itu, mana kata kena ada muqaranah menyertai padanya, maka memada dah kosok jua, datangkan dalam hati aku nak sujud. Maka tak apa dah. Jangan tak ada niat nak mensujud tu tadi, tak ada niat apa-apa, maka tak sah lah. Sujud tu tak sah, dan perbuatan tu orang panggil jadi menambah rukun. Su'ilah Allah daripada seorang syak, kemudian daripada panjang penceraian, adakah ia sudah salam daripada sembahyangnya atau tiada? Tiba-tiba dia ni sembahyang sunat seorang diri lah. Kalau sembahyang jemaah ni nampak dia sembahyang seorang. Fil alamina innaka hamidum majid. Ngantuk boleh-boleh. Dia fikir bagai boleh-boleh. Fikir. Aku bisa dia lagi. Dia tak khabar dia tengah semayang. Mana kata dia ni terlupalah dia ni. Adakah dia bersalah dak lagi ni? Atau tiada, adakah sunat baginya ia sujud sahwi juga atau tiada? Salah tak gini. Kalau tak bersalah, aku lupa. Lupa tak ni? Lupa bersalah ke tak bersalah? Lupa tak? Lupa, maka sujud. Sunat sujud. Tak sujud pun tak ada apa. Pasal hukum sujud sahwi ni dia sunat. Pasal apa kita ni dituntut suruh sujud? Sebab terlupa ni. Lupa beri salam ke tak lagi ni. Maka dia jawab dengan bahawasanya ia beri salam dan tiada sujud. Beri salam tak lagi. Beri salam tak lagi. Tengok sini. Kena faham dalam masalah fiqh, bila syak kena ambil yang kurang. Sujud tak lagi. Sujud ke tak lagi. Maka kena ambil tak lagi. Maka assalamualaikum warahmatullahi. Bersalah sudah lah. Tak kena lah dia sujud sahwi. Pasal dia tak ada benda yang cacat di situ. Mana kata dia ternanti-nanti saja, menunggu-nunggu saja waktu. Iaitu adakah dia bersalah ataupun tidak. Maka ulama fiqh kata ambil yang kurang, iaitu tak bersalah lagi. Bersalah selalu sudah cukup beribun. So lagi Su'ilah Allah daripada seorang syak, kemudian dah. Ni panjang dah.
ni panjang. Allah alam, ada pun nak tanya? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala